Merupakan cikgu bentelan untuk hari ini. Ada 3 orang student di hadapan saya. Ya, yang sedang maaf daripada Singapura. Yang belakang tu kena takut kan join. Mandilah, digentil-gentil. Kita dapat lihat ya, apa perbezaan antara tangan lelaki dan juga tangan perempuan. Di mana tangan lelaki bila menggentil tu agak keras dan kejut. Tangan perempuan lebih lembut, ya, lebih mesra, lebih manja. Hasil gentelan peserta kita daripada Singapura, iaitu Nico. Nampak tak? Ada yang pandai macam benzel. So macam mana perasaan dia dapat menggentil? Macam terharu first time menggentar sendiri. Lalu goreng. Yang setelah kita gentil, kita goreng. Ini namanya keropok loso. Sedap, Mik. Mik. Sedap doa. Sedap doa. Boleh kau adik-adik. Sedap doa. Mari gambar-gambar dah. Jangan lupa saksikan. Gentil Ramadan. Alhamdulillah.